Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Alhamdulillah, selamat datang semua kepada saudara-saudari kita untuk kedatangan market di Kuala Air Tawar Gelongkuk pada tanggal 12. InsyaAllah jalan masuk tu mula di depan ampa tu, InsyaAllah kita mari dengan kereta, dan kereta kita akan letak ataupun wuti di depan masjid, masjid besar Kuala Air Tawar. Habis tu orang yang mari sekali tu turun masuk dalam tempat market. Ya, tempat kereta tu ya ada tempat cak, ya ada dua lah Ustaz lah. Ya, Salah satu Pak Cak Mutu. Pak Cak Mutu. Yang dua Pak Cak Kereta. Pak Cak Kereta. Pas sini kita duduk di mana ni? Sini ni kita duduk tempat nak cak kereta. Ya. Tempat cak kereta. Jadi pada ni semua ni ni. Tempat cak kereta untuk tetamu kita, saudara kita hak mari market di Kuala Air Tawar Gelongkuk kita. Ya. Ni luah. Oh, ni sini luah ni dah. Luah ni. Oh, masya-Allah ni kata ni ramai ni kata untuk pacak kereta dah. Pacak kereta ramai. Oh, luah sungguh ni. Buat orang mari market turun di masjid. Sejik lah. Depan masjid. Lepas tu lebar mari letak kereta di sini. Tak kereta sini. Ya. Habis tu lebar kita tu tak usah bosan. Ada tim kan untuk bawa naik troli, naik motor, untuk pergi hantar tempat. Tak lebar sini. Lepas tu sudah market sudah market tu ambil ada lebar. orang sambut juga dia tu. Ambil lebar mari. Troli motor ambil lebar mari kereta. Ambil kereta sini dah. Ya, ambil kereta. Lepas tu pergi ambil orang tu pakai langsung klik dah. Betul. Ya. Tengok patah dulu. Belum nak masuk market yang kasih kabur tu. Ataupun lepas ada market nak mari musim dulu untuk patah ni boleh insya-Allah. Lama je ruah molek dah. Alhamdulillah. InsyaAllah lah kalau dah dia mari market sini insya-Allah ni tengok lama je sini bang. Oh, ruah sungguh ni. Sini apa supaya tamatah ni boleh cak Ustaz lah. Boleh cak. Ni kita nak buat gak cak tamatah dah. Lepas tu di lama ni. Kita akan ikat tali dah. Yang dia masuk yang dia tubik. Ya. Ada tali. Ada tim ngan jaga. Tim ngan hak jaga kereta, cak kereta ni, parking kereta ni, masya-Allah. Siap. Ya. Di sini yang panggil Pak Cak Mutu lah. Pak Cak Mutu. Pak Cak Mutu. Mata lama mari tu Pak Angkatan sejak dia nu. Ya. Turun di Sejik. Ya. Masuk dalam ni. Masuk dalam ni dah. Cak Mutu di ramai ni. Ya. Berapa tempat ada? Sini setepak. Sini setepak ni dah ramai ruah ni lah. Tu belah tu setepak lagi. Ni. Biar pondok. Tu biar pondok lah setepak lagi. Kata Mutu semua tu tak susung tak lah ni lah kau. Ya, tak lah ni. Ni kata lama masuk apa tu? Ya, dia masuk apa tu? Dia masuk apa masjid besar tu. Ya. Masjid kampung tu masuk. Mari Mutu masuk cak depan ni. Ya. Cak dalam ni. Lepas tu bawa sudah tubik tu? Sudah tubik, makan apa sudah siap, nak ambil motor tu, mari ambil motor. Lepas tu tubik jalan ni juga, pergi Bira Batah ni lalu. Tubik pergi sana, untuk sana. Rumah besar ruasir. Ikut Batah tu, lepas tu lekak kiri, tubik kat ni. Tubik jalan Nusa lagi? Jalan Nusa lagi. Jadi kata jalan masuk dalam tubik tu, kata tak lekat, mutu tak lekat. Ya, insya-Allah, semua insya-Allah. Bakal mari ramai-ramai untuk kita sama-sama buat kebaikan, bina rumah Allah dalam pondok untuk anak-anak pelajar buat ngaji Quran, buat ibadat dengan Allah. Niat untuk sedekah jariah kita untuk akhirat kita bersama insya-Allah.